Okey, pada video kali ini kita orang akan pergi berjalan ke Pulau Bangkok dan dan Langkawi. Dan mari saksikan pengembaraan saya pergi bercuti bersama keluarga saya di Pulau Bangkok dan Langkawi. Mari kita saksikan. Jadi sekarang kita orang tengah dalam perjalanan pergi ke feri untuk pergi. Bila kita dah sampai ke tempat tu, kita orang akan naik feri, lepas tu pergi ke Pulau Bangkok dalam masa berapa jam? Tak tahu. Oh ya. Jadi sekarang kita orang nak pergi ke feri tu dalam masa 1 jam. Jadi kita orang dalam perjalanan, kita saksikan bila dah sampai di ke feri ni. Sekarang kita orang tengah berhenti sekejap dekat Shell untuk isi minyak. Langsung tak dapat poin. Bodoh. Kenapa? Kita orang sekarang tengah untuk ayah kita orang isi minyak sebab kita orang punya minyak kereta tengah kehabisan. Jadi kita orang tengah nak bergerak dah sebab dah habis isi minyak. Okey. Kita sambung. Jadi sebelum kita orang sampai dekat feri tu, kita orang pergi dekat jetty dulu untuk parking, untuk letak kita orang punya kereta dekat situ. Lepas tu baru naik feri. Jadi tinggal lagi 3 minit je untuk pergi ke jetty tu untuk parking kereta. Jadi sekarang kita dah sampai ke jetty untuk parking kereta dekat sini. Dia dekat parking bertingkat tu lah tadi. Saya rasa parking. Selamat ke? Kita orang akan duduk dekat Woi, ada pedang. Rasanya jangan kami dulu. Ya. Dah jadi ais, itu kat ais eh? Oh, yo, itu baju. Ha? Jadi ais. Kita awal ni. Dek. Balik. Kita orang akan duduk dekat Pulau Bangkok selama 3 hari 2 malam. Dia sama jugalah kalau kat Pulau Langkawi pun 3 hari 2 malam. Jadi total dia 6 hari kita orang bercuti. Seminggu. Jadi sekarang kita nak pakai kat jetty, lepas tu naik ferry, lepas tu jalan kita dekat ferry tu. Sekarang kita orang nak patah balik ke Marina Island. Marina Island sebab dekat jetty, dekat Lumut ni tempat dia jetty lama. Itulah, rumah ni jeti lama kak.
So sebelum ni memang kita naik nak pergi ke Pulau Bangkok dekat sini. Tapi lepas cek balik, rupanya Marina Island lagi dekat kan. So pengalaman ni patah balik daripada Lumut ke Marina Island dalam 15 minit. Sekarang kita kat pergi tempat ais. Jarak dia dalam 8.2 km kak. Ais. Yang ni pack ais. Jadi kalau korang nak jalan kat sini, jangan pergi dekat Lumut Reservoir Jetty, dia lama. Jadi korang pergi dekat Marina Island. Betul. So jarak dia lagi dekat dan mungkin lagi murah lah. Lepas tu parking dia saya rasa pun luas. Kita ayam tak pernah sampai di situ. Tak apalah kita tengok. Yang kita tengok. Okay, kita dah sampai dekat Marina Island kakak. So kat sinilah tempat yang kita expected untuk naik ferry. Tak pernah sampai ni. First time. Ini tempat parking kita tengok. Tak tahu. Saya first time sampai. Kau dapat. Ni kalau ikut Google tu, ni yang paling dekat lah. Daripada Lumut tadi pergi ke Marina Island 15 minit. Dia tengok, cuba letak golem ni mesti dah. Kalau kita straight dari Marina, dia tengah attack tu. Dia tengah attack letak apa. Lebih kurang lah, lebih kurang. Bawah juga. Lebih kurang. Saya tengok kat Marina Island ni dah Oh, pada sini lah. Sama plate Oh, nak kesembuh. ni depan ni pun orang KL ni. Cuba dia boleh tembus. Dah boleh bicara ni. Bukan dah bawa bangunan, tapi stop dengan tu. Jalan Jetty Complex. Jalan Jetty Complex. Right, Jalan Jetty Complex. Then turn right onto Jalan Jetty Complex. Tadi 3 minit, tu 6 minit. Okey kakak ambil harga tu. So ini harga dia. Zoom sikit kak. Zoom sikit nampak. Ni ambil kat tepi ni. Ambil kat tepi ni. Tu. Tu rate dia. Rate parking dia. Okey. Sini ke? Sini. Kalau ke kiri tu. Ke kiri. Abang kena belok dulu. Belok dulu. Tapi abang nak rooftop kan? Itulah abang nak rooftop. Takkan tak boleh rooftop. Tenaga. Nak parking sana ke nak parking tepi tu? Alhamdulillah okey kat sebelah kereta ni. Sana ni Papa. Okay, kita dah sampai. Itu tempat mendarat helikopter ke? Okay, jadi sekarang kita dah sampai dekat Marina Island. Kita orang nak pergi dekat boat untuk pergi ke Pulau Bangkok. Jadi kita orang tengah nak dalam perjalanan untuk pergi ke sana. Sebelum kita orang masuk ke ferry, kita orang akan beli tiket dulu sebelum masuk. Itu tempat pendaftaran dia. Itu tempat beli tiket. Jadi inilah tempat pendaftaran booking untuk masuk ke ferry. Mesti kita balik. Sebab ni maklumat kita jangan Ferry ni So kita kena isi maklumat.
masuk ke kita kita orang akan masuk ke feri dalam masa pukul 1.45 baru kita masuk feri. Sebab kami baru check out lama dari dah masuk dan masuk feri dalam masa pukul 1.45. Kita orang jalan-jalan duduk untuk duduk jap sampai pukul 1.45 tu kot. Baik dah untuk masuk untuk kedai sampai selepas habis pukul 1.45 masuk kita sikit tempat pelepasan bot, jadi kita kena beratur untuk masuk ke bot. Tempat menarik di Pulau Bangkok. Kita dah sampai ke Pulau Bangkok dalam masa berapa minit ya? Berapa minit? 15 minit. 15 minit untuk sampai ke Pulau Bangkok. Di laut.
pastikan pengguna bijak. Boleh tak? Ini 15, ini 15. Tak nak ini santai on. Sekarang kita orang nak pergi ambil kereta dekat Celah-Celah Maybank tu. Dekat sebelah-sebelah Maybank tu kita akan ambil kereta untuk disewa. Kereta tu akan sampai dalam masa 21 minit. Kita orang masuk. Ya ke An? Ya. Kepada orang yang datang bercuti kat sini, boleh beli dekat kereta sewa dekat sebelah Maybank ni, dan motor-motor sewa dekat sebelah ni. Beli dekat Maybank, sebelah Maybank tu tau. Kereta, motor semua disewa. Lagi murah daripada lagi murah lah kalau pergi sewa kat sini. Jadi sila sewakan kereta kat sini kalau orang yang datang. Inilah kereta kita orang yang baru sampai. Kereta Saga. Wih, kecil. Abang ni beli apa? Tajuk. Jadi kalau korang nak kereta sewa, korang pergi kat sebelah Maybank. Ada banyak motor. Lepas tu kereta mula aja 200-100. Dan kita pergi ke office tu. Kita dalam perjalanan untuk pergi ke hotel. So sekarang ni tanah runtuh. Dekat lokasi nak pergi ke hotel, hari kita terpaksa guna jalan yang lain yang tak ikut pekan. Jarak dia kalau ikutkan dalam 20-30 minit juga lah. So inilah dia Pangkung. Lama dah tak sampai. Bangku. Kau ni belakang tutup tak? Tutup kan? Tutup. Budak-budak lagi ni tutup. Macam putih dia tadi. Ada yang setengah ni. Itulah kalau ikutkan tutup ni. Dapat kereta Saga. Pengalaman Orang Melayu, kakak macam mana kak? Orang Melayu tak boleh sewa kereta dekat ni kan? Dekat JT Semua orang Cina je. So kalau nak cari Melayu punya penyewa kereta sewa, kena pergi ke JT Jalan Sekian, daripada JT kan sampai ke Maybank. So dekat Maybank tu carilah ada Melayu yang tengah duduk kat atas motor, tanya-tanya dia lah. Dia sewa. Kalau dia ada buat kereta sewa, ambil dengan dia orang. Macam kami tadi pun tergagau kat mencari kan kakak kan. Ni tanya-tanya, dia kata dia ambil hari ni. So harga pun tak berapa mahal.
Saga BLM kakak berapa harga dia? 200 lebih 200 lebih untuk untuk 3 hari 2 malam. 200 lebih untuk 3 hari 2 malam lah. So kalau yang berminat boleh lah cari dekat area Maybank Wow, luas dia. Nah, tengok Itu tak? kapal macam kapal pirate. Terlajak apa ni? Dah sampai hotel. Hotel tu. Itu hotel Cibanggo. kita ya? Apa ayah nak jangan apa ya? Macam Depan tu ada kayu. Cibanggo. Penuh kanan ni? Tak lah, ini tak boleh masuk. Signal silap. Oh, itu bukan Wiper. telefon. Sini lah. apa nama hotel tu? Hotel kita kat mana? Itu ke? Bukan. Hotel begitu jadi. Ui. Kan? Dia dah kata. Dia macam terhentak, orang nampak belakang. Ya. Tak ada lah. Tak tutup je tu bonet tu. Ayah tengok tak terangkat pun. Dia dah tutup. Maksudnya setiap kali kita ni dia Dia akan. Okay, akak tengok betul-betul. Mana ada Ham? oh dia ada lapangan terbang ke?
Okey. Kita orang dah sampai dekat hotel. Jadi hotel ni nama dia Oyo. Kita orang dah banyak dah pergi dekat sini. Tapi tak ada parking lah. Ombak Inn Resort. Betul ke resort? Orang tengok. Kata. Jadi kalau korang nak cari hotel, korang pergi ke hotel ni. Kita pergi terus yang baik. Okey, kita orang nak masuk ke dalam hotel. Oh ya. Ni bilik kita lah ni semua ni. Kita ke? Kita orang parking kereta kat depan tu je sebab tak ada parking. Ibu mana bilik kita? Abang kita tempat lah. Oh, malam-malam dengar bunyi kurang. Ya. Besar. Pula. Penglipas. Mak kita mana? Ini. Oh. Wah. Pokok-pokok. Baju siapa? Oh, buka baju. Semua buka baju lah. Assalam. Alamak salah. Sekejap. Assalamualaikum. Ayah nak ibu kat sini tak? Nikmatnya. Pijak. Bukan cari. Oh ya. Kita orang duduk sini. Tiga. Ayah dulu. Okey, kita akan sambung pengembaraan kita selepas ni. Okey, jadi sekarang kita orang tengah nak cari tempat makan untuk kita orang makan. Jalan. Sekarang tu kita orang akan jalan-jalan ke kawasan ni. Kita tengok-tengok ada makanan yang nak ya. Ya, Nenek cakap kan ya. Masuk dalam. Jangan duduk tepi jalan. Bahaya. Masuk dalam. Oh. Nenek cakap makanan tu ada tulisan Cina jangan beli. Memang. Kasut pun jangan beli. Ni aktiviti laut sekarang. Okey, ataupun cari snorkeling lah. Oh. Snorkeling boleh dia balik pada kat pulau tu air dia tak buat dah jacket safety. Biasanya kalau macam saya ni, 3 budak, 2 dewasa berapa? Dia ada budak, dia dewasa, dia ada dua pilihan. Satu buku besar, satu buku ni, satu kecil macam dalam gambar ni. Antara anak dia. Berapa tu sekali? Buku besar, Pergi dan balik? ya betul. Buku besar 200, buku kecil 100. Oh, 20. Boleh nampak. Jadi air sini dia tak berubah. So buku kecil tu dia besar. Besok insyaAllah bincang dulu. Kalau boat kecil, berapa 120? Itu kira one day tu kan? Ya betul. Sebab pun saya akan tinggal makan. Nasi goreng udang pangko lah. Right? Tak sah, tak nak sayur. Daftar dulu. Nak bihun tom yum nak daftar. Daftar tak ada baju. Bihun tom yum ada ke? Sementara kami menunggu makanan sampai, kami tengok pemandangan cantik di tepi pantai.
Gini bang. Bayang, kita nak balik fight sama. Tadi kita orang dah beli waffle dekat kedai sama-sama. Pergi berjalan nak Boleh. balik ke rumah. Kita orang beli waffle untuk makan-makan dekat rumah. Makanan ringan lah. Lepas tu kalau kita orang makan tadi dekat makanan kedai tu kedai. Kita orang tu kita balik. Kita orang makan kat kedai tu tadi. Okey, kita orang dah sampai dah dekat hotel kita orang balik. Jadi kita orang nak balik ke hotel. Apa nama hotel? Oyo? Hotel Ya, itu saya punya rumah atas rumah bawah. sama je. Yang tu bilik kecil. Oh, Kita bilik besar. ini kita orang dah balik. Tadi kita ada beli jagung, cempedak goreng, cokodok pisang. Jadi banyak kita orang beli tadi untuk makanan ringan kalau kita orang lapar dekat dalam bilik nanti. Jadi kita akan makan makanan tu lah. Okey. Jadi sekarang ni video ni nak habis dah. Nanti sambung di vlog Bangko part 2. Okey. Jangan lupa tengok. Bye. Jangan lupa subscribe lepas tengok.